Hari ni aku nak cabar diri aku. Aku nak ambil semua order. Maksudnya kalau order tu jauh ke dekat ke, aku ambil je. Aku tak nak cancel. Kita tengok hari ni macam mana. Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to Fakar Vlog channel guys. Okay guys, untuk pagi ni jam pukul 7.33. Aku on the way ke nasi lemak kukus dekat mana aku lupa lah, kat Sungai Sekamat. So aku dapat order ni pukul 7.30. Dan daripada rumah aku nak ke nasi lemak kukus ni 7.1 km, 15 minit untuk aku pick up order pertama ni. It's okay, tak apa. Sebab hari ni aku nak cabar diri aku. Aku nak ambil semua order. Maksudnya kalau order tu jauh ke dekat ke, aku ambil je. Aku tak nak cancel. Kita tengok hari ni macam mana. Mana tahu kalau kita buat cara macam tu, kita punya apa orang panggil, target boleh dapat kan. So kita cubalah Untuk pertama ni pick up 7.1 km, 15 minit. Hantarnya tak tahu. So untuk naik order kedua, ketiga, keempat tu tu yang nanti. So lepas ni lah baru kita tengok Kita baru sampai Bandar Kajang. Kita ada lagi 4.3 kilo lagi. Agak jauh juga nasi lemak kukus ni. So jangan buang masa, jom kita ke nasi lemak kukus. Let's go. Okay, kita dah sampai di nasi lemak kukus. Wow, kat situ aku nampak ada motor rider. Adakah sidai ataupun tidak? Tapi dekat apps aku katanya order is ready. Maksudnya dah siap. Tengok je kat apps aku order is ready. So tengok dulu order nombor berapa dah. 844. Okey, 841 je ordernya. Ini kan banyak. 844. Okey, nasi lemak telur mata. Okey, ngam. Nice. Okay, dah pick up order yang pertama. So untuk delivered order pertama ni sejauh 6.4 km, 10 minit anggarannya. Okay, so tadi kita pick up 7.1, kita nak hantar 6.4. So lebih kurang 13 kilo lah untuk order pertama ni. Lebih kurang gitu. Tolak tambah apa semua 13 kilo. Okay, itu untuk order pertama hari ni. Order kedua, ketiga, keempat, sampailah order ke-8 ke, insyaAllah kita tengok nanti macam mana pula. Yang ni kita hantar di Casa Villa Condominium. Okey, faham. Apartment ni tak silap aku tak boleh masuk. Dia kena hantar di guard house saja. Okey, mantap. Kita datang jauh-jauh ni untuk satu nasi lemak saja. Aku ingatkan banyak dia order, rupanya satu je. Baik abang beli bagi saya satu. By the way guys, minggu ni hampir setiap hari lah, daripada hari Sabtu lepas. Kereta ni dah tak ada signal. Kejut aku. Hampir dari setiap hari daripada Sabtu lepas sampailah semalam hari Jumaat, setiap pagi mesti hujan. So alhamdulillah, aku bersyukur sangat hari ni tak hujan. Jadi aku boleh cedok buat vlog untuk korang semua. Kalau tak, memang tak ada vlog lah minggu ni. Sekarang ni pun tengah cedok ni pun cuaca sangat-sangat sejuk guys. Aku dah pakai sweater pun, dah pakai glove pun, orang masih lagi rasa sejuk. Ibarat macam kat Cameron Highland dah ni. Yalah sebab malam tadi hujan. Ni alhamdulillah pagi ni tak hujan. So aku boleh buat vlog untuk korang semua. Aku pun kalau boleh tak nak lah putus setiap Sabtu tu mesti ada video. Kalau tak ada video tu rasa macam janggal lah pula kan. Sebab memang dah jadi rutin aku setiap Sabtu ada video. Jadi aku akan cuba sedaya upaya untuk adakan video Korang jangan risau lah. Kalau betul-betul tak ada video tu, aku minta maaf lah. Itu mungkin aku ada kerja hakiki yang tak perlu dielakkan, ataupun hujan yang berterusan. Itu je antara dua faktor tu. Kita masih lagi berbaki 4.4 km, 9 minit lagi guys. Masih jauh lagi perjalanan kita. So doakan perjalanan kita selamat sampai ke rumah customer yang pertama. Let's go!
A little longer than a few minutes later. Alhamdulillah, selepas hampir lah 15 minit sampai juga kita di lokasi customer yang pertama pada jam 7.53 ya guys. So lebih kurang setengah jam juga untuk aku nak sampai ke rumah customer ni. Fazi lah, betul? Okey. Ya, sama. Alhamdulillah selesai. Kan cakap sini memang kena apa orang panggil, tak boleh masuk, so kita tunggu di guard house saja. Okey, masa aku undur ke sini pun tadi dah dapat double order guys. So kita deliver dulu order yang pertama ni. Delivered kita dapat RM9.80 untuk order yang pertama. And kita bergerak pun sejauh 13 kilo. So tak apa, sebab hari ni pun memang aku cabar diri aku, kita pick up semua jenis order untuk tengok dapat ke tak. Kita yang target RM50 sebelum pukul 10. Itu cabaran kita. So double order dah masuk. Kita kena 7.1 km 10 minit juga untuk pick up order yang kedua dan juga order yang ketiga. Di mana ni? Restoran Al Faris Maju Section 15 Bandar Baru Bangi. Woi, jauh. Dekat Bandar Baru Bangi guys, dia bagi aku. Mentang-mentang aku cabar diri aku, Grab betul-betul bagi yang mencabar Hei, menguji kesabaran. Tapi tak apa, kita layan lagi. Aku nak motong bas ni tapi macam takut. Kan tiba-tiba dia tak nampak aku, dia empit, bahaya juga So kita follow belakang je lah. Untuk makluman korang, ini adalah video terakhir untuk tahun 2025 ni guys. So aku nak minta pendapat korang lah. Korang nak aku teruskan buat video ataupun tidak? Aku tanya ni pun disebabkan kalau lah korang buka YouTube, korang buka TikTok, apa semua kan, sekarang ni dah banyak tau vlog-vlog Grab yang macam gini. So aku tak nak lah jadi, apa orang panggil, orang dah terlalu bosan dengan video Grab vlog ni. Sebab dekat TikTok pun banyak ada orang buat, terlalu banyak. Kat YouTube pun mungkin ada lah juga orang buat kan. So aku nak tanya korang nak aku teruskan ke ataupun tidak. Itulah faktor dia. Sebab aku dah tengok terlalu ramai sangat buat vlog macam ni. So takut netizen semua bosan. Jadi aku tanya dulu. Sebab ni kan tahun terakhir 2025. So next kita dah 2026. Nanti korang komen kat bawah, okay? So sekarang ni aku nak ke Al Faris Maju Section 15 Bandar Baru Bangi. Kita baru dekat Section 7 ni, masih jauh lagi perjalanan, 5.5 km. Sekarang pukul 7.57. Kita tengok kita sampai di kedai kedua pukul berapa. Let's go. 2 hours later. Section 15 Bandar Baru Bangi, Al Faris Maju ni bistro pula aku nak sebut. Aku tak yakin sangat bila aku sampai ni order dah siap. Sekarang pukul 8.04 kita dah sampai dah. Sebab kan aku pernah ambil sini tapi dia punya sidai tu kau-kau guys. So aku tak yakin lah order dah siap. So kita tengok lah dulu Ada rezeki dah siap, memang rezeki kita lah. Kalau tak, memang menyidai lah kita kat sini. Kita tengok dulu ada ke tak ada order kita. 7 pula, 8.4 minit kita sampai di Al Faris Maju. Kita dapat 2 order guys di sini. Kita tengok dulu dah siap belum. Ramai guys sini pagi-pagi. Ada macam. Nampaknya order dah siap. Korang sini nampak, dan sini lihat berapa ramainya kedai dia. So 8-6 minit. Kita tengok lah, kita kena sidai kat sini berapa lama menunggu lah kita. Many minutes later. Order is ready. Sebenarnya tak sidai sangat. 8.12. Alhamdulillah. 8 minit je lah aku tunggu. Tadi aku sampai 8.12. Dalam 6 minit macam tu lah, lebih kurang lah kot. So first kita hantar 440. Kita hantar unit. Okey, kita hantar dekat je guys. Alhamdulillah, syukur.
Kita pick up sejauh 7 km. Kita nak hantar dia dekat je. So yang ni kita letak dalam dulu. Mantap. Sini memang agak sidai sikit selalu. So kurang berkenan lah kalau dapat pick up sini. Tapi alhamdulillah yang kali ni sekejap je, tak sampai 10 minit. Yang sebelum-sebelum ni 10 minit tu memang perkara biasa lah. So yang pertama ni kita hantar dekat gila, 900 meter 2 minit saja guys. Rezeki kali ni pick up 7 kilo, kita hantar 900 meter saja. Lepas tu tak silap aku, order yang ketiga ni pun kejap lagi pun dekat juga. Aku tengok pin location lah. Tak apa, kita hantar yang kedua ni dulu, lepas tu kita hantar yang ketiga. And harapnya order keempat pun masuk je lagi. Dah sampai depan Bangi Gateway Apartment ni pun dekat je. So rumah dia straight saja, nombor ganjil. Okey, jom. Di manakah rumahnya? Rumah yang kedua kita ni, kita nak deliver pada jam 8.15. Kita deliver order yang kedua. Okey, alhamdulillah order yang kedua. Kat sini. Lepas tu kita ambil gambar. Okey, ngamsoy. Delivered order yang kedua. So untuk order yang ketiga, alhamdulillah tak jauh sangat, 1.5 km saja. So kita pick up tadi 7 kilo, kita hantar sini 900 meter, lebih kurang 8 kilo. Lepas tu kita hantar 1.4 kilo. So lebih kurang 9 kilo lah, lebih kurang 9 kilo. Alhamdulillah order masuk guys. Bunyi loceng je aku dah happy. Guys, kita dapat double order juga ataupun triple order. Kita dapat group order tulis sini. So kita hantar dulu order yang ketiga kita. Ngamsoy. So tadi aku kira order yang ke double order ni 9 kilo lebih kurang gitu. Kita tengok jagi fare kita dapat berapa Kita hantar di quarters kaki tangan kerajaan. Bang, hantar makan boleh? Okey bang, terima kasih. So ini ialah quarters kerajaan negeri katanya. Okey, dah nampak blok E di sini. EG2 maksudnya tingkat bawah. Sini lah kan. Wow, ada motor zone test. Wow, ada S-Max. Jom kita deliver order yang ketiga. Disebabkan order keempat kita dah dapat. Memang ngamsoy lah hari ni. Tingkat G. Lepas tu nombor 2. Sini sana. Okey, sebentar. Alhamdulillah untuk double order pertama ni kita deliver, kita dapat berapa ringgit? RM9.50. So kita deliver order yang double order ni, kita ni pun lebih kurang 9 kilo. So alhamdulillah berbaloi juga. Okey. Yang next kita dapat double order ke triple order? Mari kita tengok sekejap. Wow, kita dapat triple order guys. Elah. Guys, aku dapat kedai mamak tadi guys. Alfaris maju tadi. Aduh. Sidai lah sikit kita je. So, Alfaris maju ni kita kena pick up 2 order. Lagi satu kita kena ambil dekat kedai lain. Lagi satu kita kena ambil di Salai Bangi Station. Oh, dekat je di Salai ni. Tapi itulah, aduh, hai. Faris maju ni kena sidai lagi lah aku je lagi. So pada jam 8.21 triple order masuk. So dalam tangan kita sekarang ni dah ada 6 order. Ni 5 kan? Ni 6. Okey, 6 order. Alhamdulillah, kita niatnya murni untuk pick up semua order. And Allah memudahkan urusan kita. Ngamsoy. So sekarang ni jangan buang masa, jom kita ke kedai mamak tadi lagi sekali. Kena sidai berapa minit pula kejap lagi, aku tak tahu. So dengan pantas ke Alfaris maju. Let's go. Masa aku undur ni guys, aku dapat notification Grab. And aku tengok balik lagi sekali. Nah, terus double order je. Lagi satu order tu mungkin Grab cancel ataupun customer cancel. Tapi selalunya customer cancel lah. Mungkin dia tersilap order ke apa. So dekat aku sekarang ada double order saja. So setakat ini kita ada 5 order je guys. Dia potong satu lah tadi. Aduh, aku dah semangat dah 6 order Tak apalah, jom kita ke Alfaris maju.
Lagi sekali kita di sini Jom tengok ordernya apa and dah siap belum. Aduh dapat lagi sekali. So 4 order aku ambil dekat Al-Faris Maju ni saja. Alhamdulillah, urusan agak senang. Wow, nampak banyak, mungkin siap. 865 020. Mantap guys, dah siap. Untuk pertama dan julung kalinya kedai ni tak sidai. 865 6020. Ya. Allah Akbar, jap bang. Aduh. Apa ni? Dengar buat rekod ni. Aduh, tak apa bang, masuk video, no problem. Saya follow tu. Oh, tersempak pula kita kat sini Betul? Banyak order bang? Tu lah. Tapi alhamdulillah saya sampai terus dah siap lah. Okay bye. Okay, bye. Mantap bang. Baik sama-sama. Mantap. Terkejut aku. Alhamdulillah. Ada juga yang kenal Memanglah dah selalu buat vlog macam ni lah keadaan dia. Okay, jom kita ke order yang ke berapa Tadi dah ketiga Okay, ni order keempat kita untuk hari ni. Jom. Order keempat ni kita hantar dekat mana ni? Okay, Bandar Bangi juga. Stesen 3 saja, tak jauh. 3 kilo daripada Al-Faris Maju ni. Mantap. Okay guys, rumah customer yang keempat. Kita hampir sampai. So, nombor 1 rumahnya. Ya, itu ya, di sini. Sebelah kiri kita ataupun di sebelah kanan kita, nombor 1. Okey, nombor sebelah kiri kita. So, yang ni order dia nombor 020. So, nombor 0 okey yang ni. Okey, yang order yang keempat kita. Alright, settle order yang keempat. Sekarang ni kita bergerak ke order yang kelima. Okey, yang kelima ni bukan agak jauh, memang jauh pun. 9 kilo 15 minit. Kita hantar kat mana ni? Oh, patutlah Serenhai. Serenhai memang jauh pun. Daripada stesen 3 ke Serenhai 9 kilo 15 minit kita kena hantar untuk order yang kelima kita. Sekarang jam menunjukkan 8.33. So 15 minit, mungkin dalam 8.40 lebih kita sampai ke rumah customer. Tengoklah, kalau boleh sampai awal, kita sampai awal lah sikit sebab kita dah order kelima ni. So doakan perjalanan aku selamat sampai guys, sejauh 9 kilo untuk hantar order yang kelima ni. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. The next morning. Boss, morning. Morning, boss, morning. Nombor 7. Okay boss, thank you. Akhirnya setelah 9 kilo kita sampai juga di Serenhai ini. Memang betul-betul jauh lah Serenhai ni. Lepas tu dekat sini tak ada kedai. So nak tak nak aku kena patah balik guys. Sebesar sejauh 9 kilo ni untuk dapat order ke 6, 7, ke 8. Yang macam tu lah. Sebab kat sini tak ada kedai. Memang nak kena keluar balik. Sekarang jam 8.44. So lebih kurang gitulah tadi kita kira anggaran kita nak sampai ke rumah customer dalam 8.40 lebih. So sampailah kita. Alhamdulillah. And dia note dekat sini, tolong letak dalam parcel box. Okey, alhamdulillah, syukur sampai di order yang kelima kita. I'm sorry. Bisa letak dalam ni parcel box kita ni. Oh, okey, settle.
Deliver double order yang kedua untuk hari ni. Kita dapat RM12.50. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni jam pukul 8.46, kita kena patah balik ke Bangi ataupun Kajang untuk kita dapatkan order kelima. Order yang keenam kita. Kalau tak tadi kita dah dapat 6 order, tapi ada satu order tu cancel. Bukan aku cancel aku punya niat memang nak ambil je semua order, iaitu kedai cancel ataupun customer sendiri cancel. So tak boleh buat apa lah. So kita dapat 5 order. Sekarang ni kita keluar balik, kita mencari order yang ke-6 kita, supaya kita dapat capai 10 sebelum pukul 10, RM50. Itulah kita punya target utama kita. So kita tengoklah kejap lagi order yang ke-6 kita dapat pukul berapa. Let's go. Sampai di Subway Jalan Reko untuk order yang ke-6. Mantap. So kita sampai ni jam pukul 8.57. Sebelum pukul 9 kita dapat order yang ke-6 kita. Katanya dah siap, jom kita ambil sahaja. Safe order is ready. Mantap. Memang betul lah dah siap. Kita datang So kita kena hantar di UKM. Mantap. 3.8 km di UKM. Okey ngam. Ramainya bas. Semua nak balik ke mana ni? Kita hantar di UKM. Aduh, anjing ni duduk tengah jalan buat apa? Ke sana UKM, Bandar Baru Bangi. Alhamdulillah kita sampai untuk order yang ke-6. So untuk pagi ni baru pukul 9.01 kita dah nak hantar ke UKM. So berbaki lagi 1 jam untuk aku capaikan target aku. InsyaAllah lah boleh dapat lah sebab dekat UKM ni pun ada juga kedai-kedai Zeus Coffee ada macam-macam lah dalam tu. Aku pun tak berapa tahu sangat. Yang aku selalu ambil Zeus Coffee tu je. So kalau boleh dapat dalam ni lagi senang dan lagi cepat masa kita tu kan. Sebab kita tak payah keluar daripada UKM ni. UKM ni dah masuk sekali, besar kawasannya ni guys. Tak apa habis nak terpusing ni. Okey, masuk di sebelah kanan ni katanya. Lepas tu naik atas. Oh ada bonggol pula. So blok dia tulis K. Apa ni? K16D. K16D ke? Mana K16D? Oh yang tu lah depan tu. Fatihah. Okey. Ini dia. Sama. Okey, settle. Oh, rupanya dekat depan sikit. Aku tak nampak. Dia punya ni berlindung. Kita delivered order yang ke-6 untuk hari ini. Kita dapat RM5.40. Alhamdulillah. Sekarang ni misi mencari order ke-7 dan yang ke-8. Sekarang ni dah pukul 9.05. Kita berbaki lagi 1 jam untuk cukupkan target kita. Misi kita RM50. InsyaAllah dah boleh dapat dah guys. So jomlah kita cari kedai-kedai yang berdekatan untuk dapat order. Many secret patties later. 9.14 McD Reko. Itu dia order yang ke-7 kita. Uish, ramainya rider. Sidai ke? Janganlah sidai. Aku tak nak sidai. Jom kita tengok dulu order dah siap belum. Tiba-tiba pula ramai rider hari ni. Ada 5 motor. Tengok dulu order dah siap belum. Order tak ada lagi guys. 9 suku order tak ada lagi. So kita tunggulah kejap. Memang kena sidai sekejap lah ni. Kita tunggu order siap pukul berapa. 5 minutes later.
Okey. Ya. Mantap. Pukul 9.20 order baru siap. So 5 minit je sidai. Tak lama, alhamdulillah, syukur. Masa baiklah, tak lama. Sekarang dah 9.20. Masih berbaki lagi 40 minit. Itu kita punya target kita. So yang ni pun hantar dekat je. Di Kajang Prima Resident je. Kajang utama Resident. Dekat sangat. Kita hantar 2.1 km saja untuk hantar di Kajang Prima. Kajang Utama Resident ni. Tak jauh untuk order yang ke berapa ni? Ke-7 kita. Ke-7 kot. Tak silap aku lah ke-7. Sebab subway tadi yang ke-6, ini yang ke-7, betul lah. So lepas ni kita nak cari lagi order untuk capaikan target kita sebelum pukul 10. Kajang Utama Resident Prima sudah sampai. So kita daftar dulu sekejap. Blok A. And dia note dekat sini, letak je depan pintu. Okey, baik. No problem. Tapi kita nak hantar tingkat dia tinggi dah guys. Tingkat apa? Tingkat 18 so nak hantar dia. Hei, jangan main-main. Tapi dia sudah tinggal tak depan pintu saja, okey lah. So, air dia. Jom. So, letak depan pintu saja dia kata. Mana? Oh, okey. Boleh buka ke? Dia sudah tak depan pintu. Ayah aku boleh lah. Tak mahu guys. Macam mana nak letak ni? Pintu dia kunci. So tak apa ke kat sini. Aku macam bersalah dah pula. Gambar ni kita kena gambar air. Sorry Okey, jom. Dia suruh, nampak tu, nanti letak je depan pintu. Aku kalau boleh tak nak suruh makanan je, tak baik lah. So delivered order yang ke-7 kita dapat RM4.70 soy. Order ke-7 settle. Sekarang ni misi mencari order yang ke-8 pula. InsyaAllah kita boleh dapat, disebabkan sekarang 9.33. Sikit lagi nak pukul 10. Lebih kurang dalam setengah jam lagi. Tak sampai setengah jam lah, 20 lebih lah, 28 minit lagi macam tu untuk dapatkan order yang ke-8. So bila dapat order ke-8 ni, insyaAllah kita punya target mencapai. Meanwhile, at the Krusty Krab. 9.41 akhirnya kita dapat order yang ke-8 guys. Di bungkus kau-kau. And aku tengok hantar dia pun dekat. Alhamdulillah, syukur, Allahu Akbar. Dan lepas pada ni mungkin target aku dah capai. Wish, aku rasa macam semangat pula nak hantar yang last ni. Sebab aku nak tengok capai ke tak. Sebab dah lama guys video aku tak capai video. Video aku tak capai video. Video aku tak capai target. So kita ambil bungkus kau-kau. Order dia satu je guys. Kopi je dia order. Mantap. Kalau kopi belum siap, pelik lah. Air je pun. 625. Okey. Kopi saja dia order. Mantap. Order is ready. Kita hantar dia dekat je pun, 1.3 km, Jalan Bukit Mewah, Home Hair Studio. Oh, tak silap dia aku pernah hantar lah sini. Tapi bukan hantar dekat depan kedai, dia kena hantar dekat belakang kedai, tak silap aku. Okey, ngam. So tempat pun kita tahu. So dengan pantas kita menuju ke Home Hair Studio Bukit Mewah. Kopi saja dia order. Jom. Kita pun dah nak capai target. Ni guys, kedai dia Home Hair. Nampak tu? Depan dia tutup. So kita kena hantar dekat belakang sekejap lagi. Di sini kita ambil kanan. And
pancung terus. Sebab kita nak masuk lorong sini Ngamsoi. Okay. Lepas tu kita hantar di belakang. Lori nak gimana? Bagilah signal lori roti. Aku rembat roti baru tahu. Okay. Apa ni? Home Hair Studio. Ini kedai dia. So disebabkan tak buka lagi, kita kena pas di belakang. So sebelum ni aku nak hantar juga kopi juga. So disuruh hantar belakang. Ini dia. Bukan lah. Salah kedai ke? Yang ni. Hantar makan. Ya betul. Alright. Thank you. Alright. Settle. Kan simple je. Cuma aku salah kedai tadi. Hari kita kedai cermin dah aku nak hantar. So kita arrive. Order yang ke-8. RM4.40. Alhamdulillah. So dengan ini jam menunjukkan 9.47. Kita dah ada 8 order yang kita dah settlekan. So nak tengok berapa total amount yang kita dapat untuk 8 order. Okay, jom kita tengok. Alhamdulillah, kita capai target kita sebelum pukul 10. And kita dapat RM52.30. Mantap guys. Alhamdulillah, syukur. Sekian lama kita tak capai target kita. And hari ni Alhamdulillah dengan rezeki Allah kita capai juga target kita. So aku rasa salah satu sebabnya ialah kita kena pick up je semua order. Jangan cancel ataupun jangan milih order. Betul tak? Walaupun jauh macam tadi kan. Kalau korang tengok first order tu kita pick up 7 kilo apa semua jauh-jauh. So kita pick up je untuk dapatkan target kita. Alhamdulillah, syukur. Dah lama tak rasa happy macam gini guys. Woi, punya lama video tak dapat target. So hari ni Alhamdulillah, syukur. 9.47 pula tu kita dapatnya awal betul. Alhamdulillah. So dengan ini habislah untuk video kali ini. So kita jumpa pada Sabtu depan pula. Jangan lupa like, subscribe and komen video ni dekat bawah. And insyaAllah kalau tak hujan adalah video hari Sabtu. Kalau hujan tu tak adalah ya. See you guys next week. Let's go.